Tuhan juga. Ini karut berlaku. Nah, Allah hanya satu. Dialah Tuhan di langit, dialah Tuhan di bumi. Satu itu saja, tidak berbilang. Itu dipanggil agama Islam, agama tauhid. Tauhid mana? Mensatukan, bukan dua, bukan berbilang. Bukan Tuhan itu dia saja satu, bahkan segala kejadian daripada yang satu. Hidup kita diaturkan oleh yang satu. Umur kita yang satu ni bagi. Rezeki kita esok satu ni tulis. Berarti dia agama Islam, agama tauhid, agama satu. Nah, dalil ni tahiyat. Asyhadu an la ilaha illallah. Sunat kita ingat Allah yang satu. Dialah segala-galanya. Nah, supaya kita tak lupa. Takut kita tangan saja gerak, hati terkelain. Esok boleh gaji, beres. Nah, dan ia Tuhan yang memberi nikmat yang besar-besar dan yang memberi nikmat yang kecil-kecil. Ini terjemah bagi Huwar Rahmanur Rahim. Allah lah yang beri nikmat. Nikmat besar, nikmat kecil. Nikmat dengan rahmat lain. Dalam dunia kehidupan kita, boleh makan, boleh minum, ada kenderaan, tu nikmat. Ada rumah, ada jawatan, ada gaji, ada anak, ada bini, ada kesihatan, tu nikmat belaka. Rahmat, kasih sayang Allah. Maka dia antara nikmat ada yang besar, ada yang kecil. Nikmat besar Islam, iman. Nikmat yang kecil-kecil, makan minum, makan nasi lemak, nikmat juga. Boleh minum air, boleh kecing berak. Maka tidak ada sumber nikmat melainkan satu, Allah Ta'ala. Dia seorang yang beri nikmat. Kalau kita nak kira lah, fa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau mu nak kira, mu nak matematik nikmat Allah Ta'ala, kamu tidak akan dapat menghitungnya. Ada gangguan sikit. WFC kereta 6860, tolong ubah parking anda. WFC 6860 menghalang laluan. Sekali lagi, WFC 6860. Kita nak bilang nikmat, banyaknya nikmat Tuhan beri ke kita, tak boleh bilang. Beli kalkulator 60 digit, tak ada jual Terengganu. Dia Kuala Lumpur tak ada. 60 digit hak ada di Maidin tu 8 digit. Kita nak hitung banyak nikmat Allah, tak terhitung, pecah kalkulator. Banyaknya. Dah hari ni banyak mana kita bernafas Tuhan benar. Ni kita tarik nafas, satu nikmat boleh lepas. Ramai mana orang di hospital dia tak boleh nak tarik nafas. Betul tak? Tak boleh, siapa sebab. Nah, nikmat masuk, makan, minum. Jadi banyaknya nikmat kecil dan besar. Kita lahir dalam keadaan Islam, satu nikmat yang sangat besar. Cuba kita takdir, kalau kita lahir sebagai anak orang Yahudi, kita lahir anak orang Hindu, kita lahir mak ayah kita Buddha, kita lahir mak ayah kita Khomeini, Majusi, Nasara, nak kata benda kita nak duduk dalam kegelapan. Sedar-sedar kita, Allah beri kita Islam, padahal Allah nak beri agama lain, boleh jadi sesat. Tiba-tiba Allah beri Islam, dah tak boleh balas budi Allah. Dasar yang begitu besar. Nak nikmat iman, ramai mana kufur pada Allah, hak lawang Allah ramai mana. Kita semayang malam ni 5,000 orang, 20,000 tak semayang. Kalau kita duduk golongan tak semayang, balik awal dah kita ni. Nak tiba-tiba ni semayang, agama Islam pula, takkan tak boleh tolong agama Allah. Nah, sebagai membalas budi, mata kita boleh lihat, orang lain buta, tak nampak. Macam kita bayang Allah butakan kita sebulan, nak tak? Sebulan tak boleh? Tak boleh. Dia orang buta dari kecil, siapa tua tak nampak benda, gelap cuba bayang, besar tak nikmat melihat. Dah
besar, tapi Allah minta derma perjuangan RM1. Nampak tak? Dan nikmat mata kita macam mana? Rumah terbakar, kawan tu rumah terbakar. Rumah terbakar ni bayanglah habis. Bukan rumah terbakar dengan baju, dengan robok, dengan ikan masin, dengan pinggan makuk terbakar habis. Ketik derma rumah terbakar kita RM1.